Dengar ni. Oleh kerana takut penyakit ain, pergi beli tangkar azimat, pakar tali hitam sini, gantung benda-benda karut-marut. Itu buat tak boleh. Ni ada setengah orang ni, kenapa pakai tali hitam ke anak ni? Tak ada apa-apa tak, saja ya, takut kena ain, kena tegur. Dia istilah orang Melayu tak kata ain, dia kata kena, takut kena tegur ke jin ke, tegur ke apa. Kita kata mana boleh. Dia panggil atiwalah ni, tangkal azimat ni, tidak boleh walaupun tali. Jangan duk percaya benda-benda gitu. Maka jadi kita kena sederhana dalam masalah ini, sebab penyakit ain memang ada, penyakit ain memang wujud, nak nafi tak boleh. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Imam Muslim, al-ainu haqq, al-ainu haqq, ataupun ada riwayat innal aina haqq, penyakit ain itu benar. Walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqathul ain. Andai kata ada sesuatu yang boleh mendahului takdir, maka penyakit ain lah yang akan mendahulunya. Jadi sebab itulah Karena itu kalau contohnya Nabi kata, kalau orang ni mari rumah kita, tapi dia tengok anak kita comel, anak kita ni montel molek bulak dah, dia duk cubik temu, Allah comelnya budak ni, oi comel budak ni, macam anak gini kok. Dia tak kata pun Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah budak ni comel, Allahu Akbar, Subhanallah. Tak ada. Puji penuh-penuh mulut, Allah budak ni montelnya, igeranya aku. Jangan biar orang tua macam tu buat ke anak kita. No, pergi ambil budak tu buat lagi. Kalaulah malam tak nanti budak ni tak boleh tidur, dengan sebab terlalu dipuji-puji, dikenyek oleh makcik tadi, maka apa yang kita kena buat? Kita kena suruh dia mandi, ambil air tu tadah, siram atas budak ni. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, wa izastusghiltum faghsilu. Apabila orang yang kena penyakit air ni minta kamu mandi, kamu kena mandi, ambil air tu siram atas budak ni, insya-Allah terangkat penyakit air. Ini benar ni, penyakit air ni besar. Karena itu Nabi SAW bagi tahu, kata di para ulama, apabila penyakit air itu kena atas unta, masuk dakhal al-qudur, iza asab al-jamal dakhal al-qudur, bila kena atas unta masuk periuk, matilah, kena sembelih dia buta tu. Wa iza asab al-insan dakhal al-qubur, tapi penyakit ni kalau kena atas orang, masuk dalam kubur. Masuk kubur sebab boleh bawa mandai mati. Namun begitu jangan melampau lah. Ni sebab tu kita langkah berhati-hati. Macam kita sekarang ni lah, saya duk nasihat tuan-tuan dan puan-puan, tengok anak comel, anak kita baru lahir, montai molek dah, orang duk pakai gelar-gelar pula, ada setengah lengan, budak kecil, duk tunjuklah kita ni kaya sangat ni, beli mah tepek sini, lepas tu tok di Facebook, duk tayang-tayang. Nanti budak ni kalau kena ain, tak tahu nak gimana kita, hospital tak nak buat. Siapa yang kita nak suruh siapa mandi? Orang duk tengok dengan melalui alam maya ni, ramai ribu-ribu orang tengok. Dia pula influencer. Influencer ni hok suka duk TikTok ni, hok duk main-main benda gini ni. Pak nak cari siapa? Berapa ribu orang nak mandi kan? Tapi kalau orang mari rumah kita, dia puji, dia duk kenyek anak kita, senang. Kita boleh kesan dia punya siapa dia tu. Boleh kesan siapa orang tu. Ni tak boleh nak kesan. Bila tak boleh nak kesan, macam mana kita nak ambil orang tu, tak tahu. Ingat baik tuan-tuan, berhati-hati kita. Tapi begitulah nasihat orang, bukan nak dengar anak dia tak comel juga. Deki anak kita, begitu bukan dengki bang, makcik. Kita sayang ke anak awak tu. Ni ada budak ni, belajar daripada sekolah rendah lagi, cerdik, excellent, campur sokmo.
Masuk universiti, mak dia pun duk puji, anak puji juga anak dia. Tahun 3 tak boleh belajar, sakit kepala, kemurungan. Balik duduk tidur di rumah. Akhir kali tak habis belajar. Puji sangat-sangat. Dapat selit anak kita puasa sekali dengan selit-selit tu tampar di Facebook, tunjuk anak kita semua campur belaka. Sombong. Cukuplah kalau kita nak syukur, kata alhamdulillah. Anak kita dapat keputusan yang baik, cemerlang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati. Doakan kebaikan untuk dia. Tak payah gambar anak lagi, gambar atas pentah lagi, selip dia punya keputusan peksa lagi. Macamlah anak orang lain tak ada. Anak awak seorang ke yang cerdik lagu ni? Lama-lama tahun 2, tahun 3, mungkin dah tahun 4 dah, baru sampai air ke budak ni. Akhir kali kemurungan, tak nak belajar. Apa harga anak kita ketika itu? Tak ada apa. Tak ada apa. Kita kata rugi besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan merugikan kita sendiri. Maka baiklah, di antara langkah-langkah keselamatan, tengok cerita Nabi Yusuf tadi, tak lepas juga. Walaupun anak dia masuk belah pecah pun, akhir kali Bunyamin kena tangkap. Siapa dia tangkap? Abang dia sendiri, Yusuf. Habis cerita. Allahu Akbar. Baik. Maka di antara sebab-sebab yang boleh menghalang penyakit ain tadi, yang pertama, kekalkan dengan zikir waktu pagi dengan petang. Azkarus sabah wal masa. Azkarus sabah wal masa. Jangan lupa baca. Dan kita juga mengambil sebab-sebab langkah-langkah syar'i yang lain. Langkah-langkah syar'i yang lain, di antaranya doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita adalah, kalau kita tengok anak-anak, cara kita nak jaga anak kita, nak ta'wiz anak kita daripada penyakit ain, kita kata a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Tulis molek tu. Dalam buku Pisang Muslim ada. Ambil kat situ. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku lindungi anak aku ni dengan kalimah Allah yang sempurna daripada segala syaitan dan segala pengkacauannya, dan daripada penyakit ain yang cukup berbahaya. Hadis ini dalam Bukhari. Jadi banyaklah. Yang pentingnya dipanggil doa at-ta'wiz. Doa ta'wiz, kita baca doa kepada anak-anak kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Ajar dia baca. Jadi kita baca pagi-pagi, Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari, la ilaha illa anta. Jadi semua tu yang kita kena baca belaka, supaya apa? Supaya anak kita selamat, insya-Allah. Anak kita selamat, insya-Allah. Jangan duduk orang Kelantan kata, jangan duduk galak sangat. Jadi benda tu akan mari, benda tu akan ada.